Ada tak tabi'ut tabi'in? Lepas tu ada tabi'in. Ada tak? Hadis ni dia mesti diterima pada asasnya, diterima melalui periwayat-periwayat yang dipercayai, ataupun istilah dalam bahasa Arab dipanggil thiqah. Periwayat-periwayat ni maksudnya yang pembawa cerita tu mestilah yang dipercayai. Jadi hadis ni ada dua benda kita kena tengok. Yang pertama, bersambung tak dia punya rantaian pembawa cerita ni sampai tak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Maksud sambung tak tu macam mana? Nabi pernah berjumpa dengan generasi yang kita panggil sebagai sahabat Nabi. Jadi dalam rantaian tu ada sahabat Nabi tak? Itu yang pertama. Lepas tu sahabat dia pernah berjumpa dengan satu generasi yang dipanggil sebagai tabi'in. Jadi dalam rantaian tu ada tabi'in tak? Jadi yang first kita dah tandalah, kita dah tanda. Maksudnya sahabat ada. Okey, kemudian siapa? Kemudian tabi'in. Tabi'in ada tak? Lepas tabi'in, satu generasi pula dinamakan, dipanggil sebagai tabi'ut tabi'in. Ada tak tabi'ut tabi'in? Lepas tu ada tabi'in. Ada tak generasi tu? Maksudnya generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat tu ada tak dalam rantaian pembawa cerita tu? Sampai tak? Sampailah kepada penulis ataupun pengarang kitab yang menjadi rujukan kitab-kitab hadis pada hari ini. Contohnya macam kitab, kita ambil contoh kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah.